2021 saya pernah tulis yang saya harapkan Garmin akan buat AMOLED screen untuk produk Instinct. Akhirnya 2025 Garmin Instinct 3 hadir dengan AMOLED screen. Untuk model Instinct 3 dia ada dua jenis. Yang pertama AMOLED dan kemudian Solar. Yang dalam simpanan saya atau yang saya dapat untuk try ni adalah AMOLED 50mm. Untuk AMOLED dia ada dua saiz, 50 dan juga 45mm. Sama juga untuk model Solar, dia ada dua saiz, 45 dan juga 50mm. Untuk warna, Instinct AMOLED ada dua pilihan warna. Yang seperti saya ni, warna hitam dan kemudian lagi satu, Neo Tropic. Untuk harga, 45mm harga jualan adalah 2,239. Manakala untuk 50mm seperti ni, harga jualan dia 2,479. Saya akan sentuh pasal AMOLED saja sebab saya tak diberi unit solar untuk saya buat review. Seterusnya untuk reka bentuk. Kali ini dia datangkan dengan metal reinforced bezel. Kalau nampak dekat sini dia ada metal dekat tengah-tengah ni. Reka bentuk dia pada saya mengekalkan reka bentuk yang sama macam Instinct sebelum ni. Nampak kukuh dan tahan lasak. Kemudian dia punya skrin ni pun kalau anda nampak berada di bawah dia punya bezel. So untuk skrin juga, skrin dia bukan sapphire glass, hanyalah chemical strengthened glass. Tapi selama penggunaan saya setakat ni tak nampak cala pun dekat jam ni. Saya boleh katakan bezel yang timbul ni dapat protect dia punya skrin daripada kena apa-apa hentakan atau objek yang boleh mencalarkan dia punya skrin. Untuk butang masih mengekalkan 5 butang, 3 di belah kiri dan 2 di belah kanan. Tapi yang menarik perhatian saya adalah torchlight. Instinct 3 untuk kedua-dua series Solar dan juga AMOLED ada torchlight. Anda boleh gunakan untuk kecemasan, contohlah dalam gelap nak cari baju, boleh gunakan torchlight. Kalau ikut dia punya jarak penglihatan, saya dah try dalam keadaan gelap, saya boleh katakan lebih kurang 5 meter tu kita boleh guna. Kemudian, sekiranya anda lari pada waktu malam, anda boleh on mode strobe. Maksudnya dekat sini anda tak pakai blinker pada badan anda pun tak apa, anda boleh set jam ni menjadi blinker. Seterusnya Instinct 3 datang dengan sokongan multiband GNSS yang mana anda boleh gunakan tetapan multiband dan juga all system mengikut kesesuaian. Dan juga ada satu fungsi yang menarik pada Garmin iaitu auto select. Auto select ni adalah logik yang mana jam akan tentukan tetapan apa yang nak digunakan berdasarkan kualiti satelit atau kekuatan satelit pada laluan larian kita. Contoh kalau dekat bangunan tinggi dia akan tukar kepada dual band. Kemudian kalau kawasan terbuka mungkin dia kurangkan penggunaan satelit kepada GPS only atau all system saja. Logik ni akan dibuat oleh jam berdasarkan kualiti atau kekuatan satelit yang dia detect pada masa tersebut. Untuk ketepatan GPS kita akan sentuh dalam bab seterusnya. Kemudian untuk optical heart rate, sayang sekali dia menggunakan optical heart rate version 4.0. Tak ada sokongan ECG, hanyalah optical heart rate monitor. Kemudian ada SpO2, ada juga HRV monitoring dan beberapa fungsi kesihatan yang lain. Jam ni datang dengan 10 ATM water rating. Maksudnya dekat sini anda boleh gunakan untuk menyelam sedalam 100 meter. Seterusnya untuk skrin dia 1.3 inci. Resolusi 416 kali 416. Kecerahan dia tak dinyatakan di dalam spec sheet dia, tapi saya jangkakan dia lebih kurang 1000 nit sahaja. Tapi yang pelik dekat sini, jam ni AMOLED screen, dia tiada touchscreen. Saya tak tahu kenapa tiada sokongan touchscreen, mungkin nak membezakan dengan model Forerunner. Saya tak pasti, tapi untuk pengetahuan anda, dia tak ada touchscreen. Untuk sokongan sensor dan juga aksesoris, ada beberapa jenis sensor yang disokong oleh Instinct 3.
external heart rate, speed dan juga cadence, power, food port, VIRB, tempe, bukan tempe makanan tu, temperature. Kemudian lights, ada radar, extended display, RD port, zero laser location, yang ni saya tak pasti. Lepas tu ada InReach, dog track, smart trainer, e-bike. Ini juga datang dengan sokongan Garmin Pay. Sekiranya anda pengguna kredit kad public bank, anda sudah boleh menggunakan Garmin Pay dekat jam ini. Kalau kad lain atau bank lain setakat ni belum ada, hanya public bank buat masa ini. Seterusnya kita pergi untuk fungsi. Instinct 3 AMOLED ada redshift punya mode, yang mana lebih menarik kalau guna pada waktu malam. Selain boleh menjimatkan bateri, dia punya ni lebih malap dan tidak menyakitkan mata. Seterusnya fungsi Garmin Share, yang mana anda boleh share workout, waypoint, kos kepada pengguna jam tangan Garmin yang lain. Contoh untuk kegunaan Garmin Share ni, saya pernah buat video pendek. Anda boleh check dekat Shorts atau saya punya Instagram. Berbeza dengan Forerunner 265, model ni tiada offline music. Anda tak boleh dengar muzik Spotify melalui jam ni. Hanya ada sokongan music control. Kalau ikutkan pun, storan dalaman jam ni hanyalah 4GB sahaja. Jadi itu antara sebab saya rasa dia tiada sokongan offline music seperti Spotify atau Apple Music. Jadi kalau nak dengar lagu, boleh dengar daripada telefon. Anda boleh tukar lagu menggunakan music control yang ada pada jam ini. Untuk fungsi-fungsi lain, ada widget weather, ada sunrise, kemudian ada training, ada kalender, ada moonrise, race day punya widget, kemudian ada race calendar, training readiness, training status, V2 Max, lighted threshold, 5K prediction, kemudian ada race prediction, ada juga sokongan HRV status, yang mana ini adalah HRV sleep. Maksudnya anda kena pakai jam ni untuk beberapa hari untuk jam pantau anda punya bacaan HRV semasa tidur. Kemudian ada juga sleep coach, sleep score, ada fungsi ABC atau altimeter, barometer dan juga kompas. Untuk notifikasi, dia punya notifikasi ni lebih kemas. Kalau nampak dekat sini, okey, ada bacaan penuh dia, boleh tengok, tekan dekat sini untuk baca secara penuh. Dan sekiranya tak cukup, anda boleh tambah pada widget glance kat sini. Dia ada beberapa widget tambahan yang anda boleh tambah. Boleh create folder, kemudian ada altimeter acclimation, ada alternative time zone, ada altimeter, barometer, body battery, calories, kompas, flow climb, health snapshot, heart rate, history, intensity minute, last activity, last ride, last run, last swim, messenger, music control, naps, pulse oximeter, respiration, steps, stress, temperature, tide. Seterusnya kita pergi pula kepada pilihan sukan. Ikut kiraan saya ada 92 pilihan sukan. Boleh kata semua sukan yang popular: run, trail run, bike, pool swim, pickleball, track run. Minta maaf, saya macam terkejut ada pickleball dekat situ. Ada treadmill, kemudian ada strength, ada elliptical, ada walk, ada fish, ada flow climb, navigate, expedition, track-me, project, WPT, reference point, Garmin Share. Kat sini, okey. Kalau nak tambah pilihan sukan, anda boleh buat kat sini. Boleh pergi ke outdoor, lepas tu ada pilihan sukan yang tak dimasukkan, anda boleh masukkan. Kalau running pun dah ada pilihan sukan yang lain. Contoh virtual run. Kalau anda nak buat larian menggunakan Zwift, anda boleh gunakan virtual run. Untuk trail running atau run yang biasa, sila maklum yang jam ini tiada sokongan offline mapping. Kalau anda load GPS file, hanya ada GPS line sahaja. Kalau nampak dekat sini, tak ada offline map. Cuma yang menarik sedikit dekat model ni, dia ada informasi kawasan atau daerah. Kalau nampak dekat sini, tulisan ni Seremban.
ampang. Jadi anda boleh tahu anda punya daerah atau kawasan dekat dia punya map ni. Nak panggil map macam mana? Map lah. Tapi kalau anda lakukan aktiviti yang anda load JPEG file, akan nampaklah dia punya GPS line. Tiada offline map yang warna hijau, warna biru untuk tasik atau sungai tu tak ada dekat Garmin Instinct 3 ni. Selain tu juga dia tak ada fungsi Climb Pro. Ini pun saya macam terkejut kenapa tak bagi alang-alang tu. Bagilah sahaja. Tapi untuk model ni tak ada Climb Pro. Contoh kita tengok kita load GPS file, Paste Pro, ada map, do course and reverse, elevation. Tiada Climb Pro. Seterusnya untuk data fill. Bagi siapa yang suka tambah data fill atau ubah data fill, kita boleh tengok apa yang ada dekat sini. Okay, add new, custom data, fill dia maksimum boleh pergi kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So katalah anda suka letak fill yang banyak, anda boleh letak 6 fill pada satu data page. Bagi yang suka teka watch face, anda kena maklum ada beberapa watch face yang terbina di dalam jam ni. Kemudian katalah nak custom, nak letak gambar sendiri, anda boleh gunakan IQ Store Garmin untuk letak gambar anda. Yang dekat sini saya gunakan yang default saja. Kalau nampak kat sini ada trademark. Dia berbeza daripada Instinct Solar, yang mana Instinct Solar memang ada LCD tambahan kat sini. Tapi untuk Instinct 3 AMOLED, dia bukan ada LCD tambahan. Katalah anda tukar watch face, dia akan dapat penuh macam ni. Tetapi ada juga watch face yang mengekalkan trademark Instinct, ada bulatan dekat sini. Seterusnya untuk jangka hayat bateri. Untuk jangka hayat bateri yang unit saya dapat ni unbox unit. Jadi saya risau data yang saya dapat tu mungkin berbeza dengan unit yang baru. Tapi sepanjang penggunaan saya, jangka hayat bateri untuk kegunaan saya yang lari setiap hari, dalam masa 8 hari dia dah perlu cas semula. Tapi kalau ikut dekat dia punya spec sheet, dia kata lebih kurang 9 hari kalau kita gunakan always on display. Jadi untuk saya 8-9 hari tu mungkin boleh pergi untuk yang 50mm. Kemudian untuk dia punya penggunaan GPS pula, sekiranya anda menggunakan tetapan all system, dia boleh pergi selama 32 jam. Tapi kalau anda gunakan multi-band, all system plus multi-band, dia akan lebih kurang 30 jam saja. Kemudian kalau tetapan GPS only, mungkin boleh pergi selama 40 jam. Tapi untuk simulasi larian 1 jam, mengikut data yang saya ambil, dia punya penggunaan bateri sekitar 4% saja. Anda boleh tengok dekat gambar rajah dua-dua ni, ada dua larian yang saya buat. Memang penggunaan dia lebih kurang 4% untuk 1 jam saja. Manakala untuk yang 45mm, dia punya jangka hayat bateri juga berbeza sebab saiz jam dia berbeza. Kita pergi pula kepada ketepatan heart rate monitor. Untuk kali ini saya menggunakan Instinct 3 dan juga saya punya reference device adalah Polar H10. Kalau tengok secara general atau mata kasar, kita boleh nampakkan bacaan dia tak ada masalah, tak ada spike yang ketara. Kalau ada pun mungkin pada awal-awal larian tu Instinct 3 dia lebih tinggi berbanding H10. Kemudian bila dah start lari pada minit ke 3 ke 2 macam tu, dah mula stabil. So dekat sini boleh nampak dia lambat sedikit sahaja berbanding H10. Kalau anda tengok dekat hujung larian ni, mungkin ada perasan okey, yang ni dia dah tinggi, yang ni masih rendah. Ini saya boleh katakan mungkin atau sebabnya sebab jam dah longgar. Itu sebab saya cakap kalau boleh dapatkan jam yang sesuai dengan kita punya pergelangan tangan. Sebab di akhir larian ni saya punya jam tu dia dah loose sebab tangan saya berpeluh dan terletak pada kawasan asal dia dah mula terkeluar. Jadi saya tolak semula ke dalam
dan bacaan tu terganggu. Kalau nampak dekat sini, ni memang kesan daripada jam longgar. Selepas dah lebih 5 km tu, dia dah longgar, kemudian dia punya bacaan dia terganggu lah. Kalau anda nampak dekat sini ni okey lagi, kemudian dah hujung-hujung larian tu, sebab jam saya dah longgar berpeluh, dia punya heart rate terus terganggu atau tinggi. Ni untuk long run. Kalau nampak pun secara mata kasar kita nampak yang bacaan dia tak nampak perbezaan yang ketara, tapi kita zoom dekat sini, lagi zoom. Okey, yang warna purple ni Instinct 3, warna merah adalah Polar H10. Kalau nampak pun dekat sini, okey, satu mata beza. Tapi kalau kita tengok secara general, okey, tak banyak perbezaan pun. Mungkin ada delay sedikit, tapi dia boleh pick up semula. Seterusnya, kita pergi pula kepada ketepatan GPS. Jadi dekat sini kita ada buat comparison antara Forerunner 955 dan juga Instinct 3. Ini laluan yang biasa saya buat. Kalau anda duduk di Cyberjaya, anda mungkin tahu laluan ni. Okey, Edu Sapphire Suit. Dekat sini ni adalah bangunan tinggi. Kalau anda nampak dekat sini, warna merah merupakan Instinct 3. Kalau nampak saya buat bukan U-turn, saya buat turn dekat sini. Dia punya pusingan tu nampak okey, tak ada berpusing atau GPS tu tak ada overlap. Kemudian kita terus lagi, yang ni okey. Kemudian lagi satu, saya turun juga dekat sini. The Arc ni merupakan bangunan tinggi. Kalau nampak pusingan ni juga cantik, dia tak ada overlap atau berpusing. Sama juga depan The Arc ni, ni juga bangunan tinggi. Kalau anda nampak Forerunner 955 warna biru, Instinct 3 warna merah ni okey juga, dia tak ada berpusing. Yang ni okey. Kalau nampak kat sini pun okey. Kita pergi pada Tamarin. Tamarin ni biasa kalau ada setengah jam tu dia akan overlap. Tapi dekat sini kalau nampak laluan ni okey, dia buat pusingan yang betul lah. Dia tak overlap dengan larian sebelah sini. Jadi untuk Instinct 3 ni, saya boleh katakan GPS dia okey dan sangat baik. Akhir sekali, untuk siapa sesuai Instinct 3 ni? Pada pendapat saya, sekiranya anda memang peminat Instinct sebelum ni, Instinct 3 ni mungkin sesuai untuk anda. Tapi sekiranya anda seorang pengguna Forerunner 9 series punya nombor, kalau anda nak pergi kepada Instinct 3 ni, anda kena maklum yang jam ni tak ada Climb Pro, tak ada offline map. Dan juga sekiranya anda rasa nak beli Phoenix tapi tak mampu nak beli Phoenix, Instinct 3 ni juga bukan untuk anda. Pada saya, kalau seorang trail runner, Instinct ni tak berapa sesuai sebab dia tak ada offline map dan juga Climb Pro. Tapi kalau sebelum ni anda pengguna Forerunner dan anda perlukan jam yang rugged, contoh macam Forerunner 265, tapi anda nak jam yang rugged, yang tahan lasak, Instinct 3 ni mungkin pilihan terbaik anda. Kalau tanya saya, adakah saya akan beli? Saya akan pergi pada Forerunner 965. Walaupun dia tak selasak Instinct, tapi dia ada fungsi yang saya nak gunakan untuk trail running. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau anda belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini kepada kawan-kawan anda. Itu saja untuk video kali ini. Apa-apa pun, lari dulu, baru cerita.